Eh, ni apa hal pula ni? Tiba-tiba cakap saya tipu. Saya dah tengok berita online tu. Peguam Anisah cakap, dia boleh teruskan pendakwaan pada Ustaz. Sebab dia ada bukti kukuh. Baru pendakwaan. Belum lagi jatuh hukum kan? Habis bukti yang ada tu, ke Ustaz memang terlibat. Cuma tak nak mengaku. Oh. So sekarang Cik Amri dah tak percayakan saya lah. Makin lama saya nampak, anak saya yang makin tersiksa. Cucu saya yang menderita. Sedangkan pertuduhan pada Ustaz tu sedang berjalan. Itu semua propaganda nak jatuhkan saya. Apa yang Anisah dapat kalau jatuh ke orang macam Ustaz? Persoalan macam inilah yang boleh menjatuhkan maruah seseorang ustaz. Maruah seorang Ustaz je yang penting. Maruah anak saya? Ke selama ni Ustaz sengaja buat cerita buruk pasal Anisah supaya saya benci dia? Ha? Suruh saya rampas Haikal. Macam inilah Cik Amri. Terpulang. Cik Amri nak percaya ke, tak nak percaya ke, saya tak boleh paksa. Saya bersumpah, Ustaz. Kalau betul Anisah teraniaya, saya takkan lepaskan Ustaz.